saya nak buat review sikit-sikit tentang kereta saya ni, kereta Proton E+7 PHEV. Okay, baru dapat 2-3 hari lepas. Kereta ni kereta baru lagi, baru dapat je. Saya buat booking kereta ni awal bulan 3 lagi rasa. Khabar tunggu nak dapat kereta ni. Saya dekat dah 3 bulan baru dapat. 2 bulan lebih lah. Lebih. Untuk asal ingatkan nak interior white. Sebab interior white hari tu nampak test drive tu cantik, interior white premium rasa interior white. Tapi lama tak dapat. So hari tu dia telefon offer kata hari ada interior black, so ambil lah, lama dah tu. So yang saya ambil ni yang versi premium plus lah, yang spek paling tinggi kan. Spek paling tinggi, ada sunroof. Okay, outside colour tu aquamarine blue. Okay je lah, colour yang saya nak juga lah, yang keluar, yang kat luar ni aquamarine blue ni cantik juga. So just cakap sikit lah dengan kereta ni. So kenapa saya pilih kereta ni apa semua. So kereta saya sebelum ni saya pakai kereta Corolla Altis tahun 2014, rasa lama dah. Tentu kereta tu tak ada apa, tak ada spek, tak ada safety apa semua. Lama dah pakai, lebih 10 tahun, 11 tahun saya dah jual lah kereta tu. So ambil yang ni. So yang ni pun harga dia pun ok, tak mahal, lebih kurang tinggi pada kereta Altis saya tu. 120 lebih dapat dah kereta ni. So kenapa saya pilih kereta ni, sebab memang nampak spek dia memang cantik lah. Spek dia cantik, harga pun berbaloi, tengok tak mahal. So far happy lah. Saya pun tak boleh, sebab saya duduk kat Kota Baru, tak boleh nak pakai kereta EV lah. Sebab kalau nak drive KL tak sampai range. So hari ni kan pertama ni yang bawa pergi KL. Kata pun banyak ni cuti hari raya haji ni. Ni cuti hari keempat dan cuti terpanjang kan. So ni dah tengok kereta ni hybrid, pakai minyak dan pakai EV. So sesuai lah untuk kebutuhan saya rasa kereta ni. Sebab dia dua jenis kan. So tak perlu nak fikir mana nak charge apa semua. Tadi tengok jalan raya pun tak tahu lah charger kat mana. Kalau kereta EV tu habis lah, kalau tak nak charge. Ni sekarang dah sampai Central Spiral. Lepas bermusang lah. Lepas rasa ok lah kereta ni. Nampak sleeper, kuasa pun ok. Hari tu ada tengok sebelum beli tu, tengok ada orang review kata kuasa tak cukup lah, tak power. Rasa tak lah. Bagi saya power dia memang power dah cukup. Tentang EV dia, masa saya keluar saya setting, saya buat setting hybrid je. Lepas tu dia guna petrol untuk charge juga. Ok, power ok, masalah range pun banyak kan. Boleh tengok ada bateri ada 63% lagi, 58. Mula saya start pada Kota Baru tu rasa bateri 50 lebih je. Lepas tu saya ambil yang bateri whole and engine driven tu. Ok, dia charge bateri juga masa saya drive. So instead of the battery going down, bateri dia naik. Dia pun sampai 70 lebih ni bawa tu. Lepas saya nak Central Spiral. Ok. So fungsi yang saya paling suka fungsi ni lah. Fungsi ada ICC ni, Intelligent Cruise Control ni. Fungsi ni saya paling suka lah. Sebab tadi pun jam. Fungsi Intelligent Cruise Control ni jam ni. So bila saya set Intelligent Cruise Control, dia ikut je kereta depan. So dia ikut kereta depan jalan, dia pun jalan. Kereta depan berhenti, dia pun berhenti. So boleh relax kan. Dia boleh rehat, tak boleh pijak, tak boleh tekan minyak, tak boleh pijak brake kan. Itu fungsi tu bagus bagi saya. Macam ni masa untuk jam kan pakai. Rasa canggih lah. So dia setakat ni driving, cuma kereta ni pun kereta SUV, dulu kereta sedan. Okay, rasa rendah ni, rasa tinggi kan kereta SUV. Rasa tinggi, ada wobbling lah sikit. Tapi overall still ok. Kereta biasa lagi. Kereta SUV ni dia ride dia lebih tinggi kan. Tapi dari segi power tu memang cukup lah. Tak komen lah. Kalau banding, memang aku rasa memang upgrade lah daripada kereta saya yang sebelum ni. Ni power dia pun tak ada lag. Tekan minyak tu terus, tak ada delay. Nak potong kereta apa semua tak ada masalah. Tak ada lag lah. So memang cukup power. Tak perlu risau
ada orang kata nanti tengok ada review kata bila bateri tu habis percentage tak ada power. So far saya drive okay lah, saya guna hybrid mode je. Hybrid mode, lepas tu bateri full, engine driven. So bateri pun masih ada sampai Kota Musang ni, dekat dengan 200 km dah saya drive. Okay. Tak ada masalah kan. Ada sebab ada orang komen kata bila bateri akan habis lepas tu kan dan kereta jadi tak power kan. So far I tak experience lagi lah isu tu tu. Cuma sebab sekarang ni kena biasa dengan dia sebab dia banyak dia lane keeping assist semua itu orang control kan. So for the safety kan, rasa santai macam kereta dia take over control the steering kan, dia boleh rasa dia tu belok kiri belok kanan sikit, just adjust steering. Selain benda tu ok lah, interior black memang ok, cantik kan, dia boleh tengok comel lah, clean kan semua. Sound system ok, ok, ada bunyi ok, zinc connect dengan Android Auto apa semua. Ok lah, so far lah tu yang nak share setakat ni. Kalau ada apa yang baru lagi saya rasa ok, nanti saya share. Ok, terima kasih semua lah.